So akhirnya kita sampai dekat ni DY punya HQ. DY punya HQ dekat dengan Ningbo. Dia ada dua cawangan lah dekat sini. Sini ada buat inverter, ada satu buat bateri. Kemudian kami akan ke Shanghai R&D Center untuk DY. Dia buat AI punya tempat lah. So boleh tengok tu HQ dia. Ni tak tahulah facility dia ke, warehouse dia ke. Yang ni office dia. So tujuan dia hari ni kita nak tengok apa latest product ada by DY. Dan kita pun ada banyak soalan yang teknikal yang kita nak tanya dengan DY. Kemudian bila ke Shanghai nanti dari segi monitoring lah. Monitoring AI ni pun ada banyak persoalan lah. Sebab ada makin banyak function, makin banyak benda yang kami nak kena fahamkan lah. So hari ni hari yang pertama. InsyaAllah kita akan go through, jumpa team DY, tengok production line. Dan harap kita boleh sambung untuk esok dan selesaikan segala info-info yang diperlukan. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat exhibition hall dia. Dekat sini DY punya showroom lah. Kita nak masuk, nak tengok apa yang DY buat dan apa product line dia lah. Ini showroom dia yang mana semua dia tunjukkan, dia display barang-barang dia dekat sini. So kita pergi terus ke solar lah. Rupanya DY ni banyak buat barang juga tau. Selain daripada inverter, solar, ESS, BSS, aircon ada, pump ada, air purifier ada. Ni live punya sistem. Inverter 30 kilowatt. Saya rasa dia parallel kan. So 120 kilowatt lah. Kalau kita tengok close up, benda ni tengah live lah. Bateri tengah charging 71%. Load dia dalam 18 kilowatt setiap satu. So darab 4 ada 80 kilowatt lah. This is for the whole building lah, yang dekat dalam building ni. So ni inverter dia parallel kan, string kan. So kita ke sini lagi. Ni inverter, micro inverter. Dia pun ada buat micro inverter. Ini kita letak bawah solar panel, letak kat luar lah. Dia akan keluar-keluar terus jadi AC. Ni masuk DC, keluar dia akan jadi AC. Ni dah masuk ke grid connected punya area lah. Walaupun Sungrock tak main sangat grid connected, tapi DY pun mengeluarkan punya grid connected punya inverter. 3 phase ada string inverter. Yang ni pun 3 phase. Ni single phase lah, yang kecil-kecilan. Okay. Masuk ke area sini. Inilah dunia Sungrock. Okay, semua kita ada hybrid punya inverter. Ini model baru. Dia punya background dia warna hitam. Ini model lama. Model yang selalu kami main single phase. Yang ni 6 kilowatt. So kita selalu main 3, 5, 6, 8 kilowatt sampailah ke 12 kilowatt. Ni paling antara yang terbaru lah. 20 kilowatt LV je. LV. Okay. So I think practicalnya yang paling besar 20 kilowatt lah kalau nak pakai low voltage punya bateri. Okay. So 48 volt. Ini ada kecil sikit. Saya nak tekankan macam saya sudah cakap lah. Inverter DY ni dia IP65. Okay. Waterproof, bukan waterproof, water resistant dengan dust resistant lah. Maknanya sangat-sangat mudah lah untuk kegunaan kami dekat penggunaan off-grid kan. Kebun dan sebagainya. Pergi pula sini. Ni antara model-model yang lama. Okay. Rupanya dia ada buat OEM juga untuk brand SunSync. Jujurnya sebelum kita orang Sungrock guna DY 2 tahun lepas, hampir-hampir kami nak menggunakan SunSync lah. Rupanya SunSync pun menggunakan inverter DY punya barang. Patutlah model dia, bentuk dia sama. Kita pergi sini sikit. Sini dah ke off-grid. Ni off-grid punya inverter. Ni DY punya HV, high voltage punya bateri. Nampak dia series kan, positif negatif. Ada rack dia dan dia juga boleh kira macam satu set lah, rack campur dengan bateri ni. Kemudian dia ada yang jenis wall mounted, stack juga. Ini kami tak pernah pakai. Yang ni kami pernah pakai. Yang ni pun high voltage juga, tak silap saya. Oh, ni siap sekali incoming solar dengan inverter, out sekali kot. Yang ni kat atas ni. So bawah energy storage, atas inverter. Ni low voltage. Low voltage battery. Rack type. Selalunya kalau lebih 3 kita akan pakai ni lah. Kalau tak, ini adalah favorite model kami.
RW ni mudah, dia slim. Yang kami pakai RW dekat Malaysia tu tebal sikit, yang ni lagi slim sikit. Dia letak dekat dinding dan dia juga IP65. Maknanya dust proof dengan water resistant lah, bukan waterproof. Rupanya baru saya tahu, DIY pun ada buat DC pump, solar water pump. Kan, ni dia punya control panel lah. Dia boleh masuk DC, boleh masuk AC, dia boleh hybrid lah. Dan ada lagi satu yang saya nampak sangat menarik adalah solar inverter aircon. Okay. Konsep dia sama macam inverternya aircon, DC compressor, DC blower. Tapi yang ni dia ada akses untuk sambung ke solar direct lah. Saya rasa lah, saya tak tahu maklumat lengkap dia. Yang ni. Dia boleh, kira solar ni boleh menampung lah, membantu mengurangkan consumption dengan menggunakan DC punya input. Okay. Dia tulis kat situ, salt fork chamber. Dia nak uji pendedahan produk dia ni kepada unsur air masin lah, garam. So macam kami selalu cakap lah, kalau pemasangan dekat pantai, pulau, salinity ni memang sangat-sangat signifikan lah. Sebab dia punya hakisan tu kuat, terutamanya kepada elektronik. So mesin ni dia akan cycle ataupun bebaskan air masin, dan dia nak tengok impact kepada dia. Dalam tu ada inverter tau, tapi saya takut lah nak masuk sebab dia tengah test ni. So dia akan test pendedahan air masin kepada inverter, apa efek dia kepada inverter. Sebab elektrik dengan metal, logam memang sangat tak sesuai lah bila ada pendedahan. Kami ada pengalaman kalau kena air garam, PCB tu dia boleh jadi macam rapuh. Dia macam ada garam, ada serbuk kat atas dia. So yang ni memang dia buat khas test untuk salinity. So inverter dia ni kalau you nak pakai kat tempat-tempat yang terdedah kepada air laut, air masin, maknanya selamat, dia dah buat test siap dah. So kalau dekat coastal, pulau, pantai, rumah api, kaki jambatan dekat laut, semua boleh pakai inverter ni. Okay, so ni dia tengah testing Dia gunakan wap macam wap air lah, tapi dalam air tu ada garam, kandungan garam ni tinggi. So benda tu tengah live tu, dia akan bebaskan wap tu supaya dia nak tengok impact kepada ni dapat bertahan ke tak. Okay, so bila kita sebut IP65, ini real punya IP65 lah. Bukan main-main je. Tengok ni expose dekat hujan, bukan hujan lah, ini hujan buatan air. Nampak tu, semua inverter tengah live dan dia exposekan kepada air. Ini untuk simulate contoh macam hujan lah. Memang inverter ni boleh letak kat luar, outdoor, boleh kena elemen luaran lah, panas, hujan, habuk. Yang bilik ni untuk test hujan. Boleh tengok lah. Saya kalau pakai baju hujan, saya dah masuk lah, tapi tak bawa baju hujan. Kan basah-basah keluar kan, saya menggigil pula sejuk. So tengok berapa banyak inverter tengah live tu, dia tengah testing. Ya, dekat sini dia punya load ataupun solar punya incoming input dia. So dalam row ni ada banyak bilik-bilik tau. Temperature lah, suhu lah, hujan dan semua. So dia akan buat simulate tu, ambil load simulated dia daripada sini. Okay, so saya tutup lah, air pun dah mula keluar kan, basah saya. Kalau tadi kita tengok yang untuk residential, untuk scale yang kecil dan lebih guna untuk rumah dan secara kecilan lah. Ini kita dah mula tengok dekat CNI, Commercial and Industrial. Ini model MSGS 215 daripada DIY. 215 ni bermaksud bateri storage yang ada kat sini 215 kWh. 215 kWh. So bateri ni dia ada aircon kat atas tu. Itu air conditioning unit dia untuk dekat sini. Dia panggil air cool lah. Ada lagi satu model yang besar sikit, 415 ke 450, dia pakai water cool. Yang ni air cool. Cuma kalau kita tengok kat sini, dia all in one lah. Dekat sini ni kita panggil PCS unit. Ini ibarat inverter lah. Yang dekat atas ni dia punya MPPT. So boleh masuk 8 channel. Actually dia masuk daripada bawah ni, masuk kat tepi ni ada fuse, naik sampai atas, dan charging lah. Yang ni dia punya PCS, output dia 100 kW. So AC output 100 kW.
battery storage 215 kilowatt. Ni saya nak tunjuk lah. Ni alang-alang dah nampak dalam ni. Ni yang aerosol tau. Dia kalau kena akan keluarkan macam asap serbuk putih untuk kat dalam ni lah. Itu yang untuk aktif punya ni lah. Lepas tu dia ada sensor kat atas ni, smoke sensor, heat sensor. Kalau any parameter yang lebih daripada yang sepatutnya yang set, memang dia akan shut down lah. Itu je lah dia punya ni. Kabinet ni IP54 ke 55 tak silap saya, memang boleh guna untuk outdoor. Letak je kat luar. Dan kalau kita tengok, dia modular base. Dia boleh sambung dengan kabinet yang lain. Kalau off-grid boleh pakai MSGS 215 ni je. Tapi kalau dia ada on-grid, dia ada kena tambah lagi satu. Ini kita panggil switching. Kalau ada bekalan grid macam TMB, dia kena ada switching punya function lah. Switching ni nak pastikan bila bertukar lah off-grid ke on-grid smooth. Ataupun on-grid kepada off-grid. Kalau fully off-grid, hanya kita pakai kabinet ni saja. Sebab dia dah memang cukup dah dalam ni. Ada energy storage, ada inverter dia, ada MPPT. Dan ini lebih sesuai untuk commercial dan industrial lah. Yang rumah yang besar pun, kalau kita dah lebih daripada 150 kWh pun kita akan cadangkan benda ni. Mudah, semuanya kat dalam ni. Cuma dia kena angkut seketul lah. Kalau macam tempat-tempat pedalaman, pulau dan sebagainya, saiz ni main peranan. Kita kena fikirkan lah macam mana nak mengangkut benda ni. Kalau tak sesuai, maknanya kita kena buat balik lah. Macam selalu buat hybrid inverter, pakai yang bateri kecil-kecilan, modul tu masuk dalam rack dan sebagainya. Kalau ni dia akan datang seketul dia terus. Malam kita dah pergi branch DAE dekat Ningbo. Dia punya HQ lah, kilang inverter dengan bateri. Hari ni kita ke branch dia dekat Shanghai. Dekat Shanghai. Cuma yang kat sini dia tak ada production. Lebih kepada dia punya macam command center lah. Tempat dia kawal all those monitoring, control punya feature. Especially yang gunakan DAE AI lah. Ni DAE punya showroom. Belah sini DAE punya original business. Diorang bermula dengan air conditioning, air dehumidifier and what not. Lepas tu ni air purifier dia. Dan kita tengok sini lah. Ini grid connected punya inverter. Atas ada micro inverter, bawah single phase string inverter. Yang ni pun I think grid connected. Yang ni hybrid. Yes, okay. Yang ni memang hybrid inverter lah. Ini dunia Suncrox lah. Dekat sini dunia Suncrox. Cuma yang menariknya hari ni, kita nak tengok kat sini. Ini yang feature lah yang kita nak sharekan hari ni. Kat sini lah kita panggil apa, interface ni lah. User interface ni dikawal, diselia dekat bangunan ni, dekat Shanghai. So ini feature DAE Intelligent Energy Operation Platform. Kita boleh tengok dalam dunia ni hampir 6 juta unit sudah dipasang. Yang connected 3.27 juta, yang online adalah hampir 700,000. Okay. So ini dalam satu dunia lah, kan? Cuma kita nak tengok spesifik, kita nak tengok Malaysia lah. Kita zoom in. So dia akan tunjukkan data untuk Malaysia. Malaysia. Okay. Mana Malaysia? Oh, dia dah zoom in ni. Berpusing-pusing dah map ni. Okay. So kat sini ni Singapore, cuma kat Malaysia ni dia jatuh dekat East Malaysia lah, dekat Sabah Sarawak. So Malaysia dah pasang 961 unit inverter DAE, kan? Saya rasa daripada 961 ni, 60 ni Suncrox yang pasang lah. Cuma lagi satu saya nak terangkan, dia punya perkembangan Malaysia ni masa 2024 hanya 300 unit je inverter yang dipasang. Sekejap je kita fast forward, terus pergi ke depan, 2025 terus dah 700 unit dan lebih lah, 900. Dan nombor ni akan terus menaik lah. Even DAE pun AI detect, Malaysia punya perkembangan DAE punya installation 3 kali ganda dalam masa setahun. Kemudian kita boleh masuk spesifik ikut rumah. So macam ni rumah saya lah. Data ni boleh akses. Cuma data ni boleh akses oleh pengguna. Yang ni kena login Yang tadi tu pun kena login juga. Dan juga installer lah. Installer pun kalau diberi kebenaran oleh user. So saya nak terangkan pasal data punya privacy juga ada dekat sini lah. Dia akan kawal. Okay.
Sebab balik pada ni, memang nampak potential dia. Kalau kita tengok contoh kan, Filipina dah pasang 43,000 unit inverter. Okay. Dan juga lagi satu yang banyak pakai DY adalah Vietnam. Ni 31,812 unit. Okay, so mudahlah. Ini kira dia integrate semua data dalam satu platform supaya kita boleh senang dapatkan data, nak tunjukkan kepada customer siapa DY ni. Dan kena faham kenapa DY famous dekat contoh macam Filipina ni. DY ni bermula sebagai hybrid tau. Dia punya core expertise untuk inverter ni bermula dari segi sektor off grid. So dia menuju ke on grid. That's why kalau tengok inverter dia, kalau dari segi ketahanan off grid memang tak ada masalah lah. Memang tu asal usul dia. Dia buat off grid, hybrid, baru dia masuk ke grid connected. Banyak brand inverter lain dia bermula dengan grid connected baru masuk ke off grid. Cuma DY ni dia terbalik. So memang expertise dia punya core dia memang dalam bidang inverter lah. Inverter hybrid pada tempat-tempat yang tak ada grid masa dulu-dulu. Cuma sekarang dia dah menuju ke arah grid connected. Saya tak tahu kenapa saya cakap macam berbisik. So. Ini bilik untuk dia test dari segi bunyi. Tak kisahlah alat inverter ke bateri dan sebagainya. So inverter tu dia akan letak dekat sini. Ataupun alat whatever lah device, inverter, bateri, komponen and whatnot. Ni semua dia punya mikrofon. So dia akan ukur dari segi of course lah bunyi decibel, dari segi impact dia lah. Kadang macam kita tahu lah inverter ni memang selalunya kami cadangkan jangan letak dekat dengan tempat yang nak berehat atau nak tidur. Sebab dia ada bunyi kipas dan ada bunyi macam buzzing sound lah. So dalam ni memang dia boleh test kira tiada gangguan bunyi dekat luar. Saya duduk dalam ni pun dah satu macam dah. Macam dalam tak tahulah, suara cakap macam dengar tak dengar, telinga kita sangat-sangat, dia kata ni macam noise cancelling atau noise reducing punya efek lah. So dia akan test dekat sini. So kalau ada komplain ataupun melebihi tahap yang daripada sepatutnya, dekat sini lah akan test. So kena tengok balik, betulkan balik kipas dan sebagainya, supaya dia mematuhi piawaian dari segi bunyi lah. So kalau bunyi decibel tu maknanya dia ukur kat sini lah. Kalau pengguna cakap bunyi terlebih tinggi, dia akan ambil inverter tu masuk dalam ni, dia akan ukur balik. Kadang mungkin bukan sebab faktor inverter saja, faktor asing jugalah. Dari segi keadaan rumah tu, keadaan persekitaran, angin dan sebagainya lah. So dekat sini lah dia nak test. Maknanya yang betul-betul decibel dia bagi dalam tu bukan main suka-suka lah. Memang dia is already quantified and measured dalam bilik ni. So kita kat dalam bilik testing dia ni. Semua benda ni dia akan buat testing live lah. Testing ni maksudnya ada input dengan ada output. Input dia solar, output dia akan sambungkan ke building ni. So yang ni yang produk antara yang famous lah, yang banyak permintaan semua, Boss G Pro high voltage punya bateri. So kalau tengok satu rack ni, dia boleh masuk 13 slot. Slot yang pertama tu untuk BMS, ada 12 slot lagi untuk bateri. So 12 darab 5 dapat 60 kWh lah. Yang ni dia parallel. Satu 60 kWh, dia parallel kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 60 darab 6, 360 kWh lah. Hampir kalau you up lagi dapat setengah megawatt hour lah you nak simpan. So ni yang semua yang inverter yang dia ada kat sini pun semua live juga. Benda-benda ni semua dia akan biar on macam real life punya situation, sebab dia nak dapatkan detail dengan feedback lah daripada inverter dengan bateri, supaya untuk improvement. Barang ni kira kita test dekat kilang lain, tapi test yang real punya bila dia beraksi tu pun lain. Dekat sini lah dia akan buat test. So inilah Boss G Pro HV nya bateri, high voltage. So sesuai untuk smaller scale lah, CNI. Once you punya bateri lebih daripada 50 kWh je, we will recommend you to use high voltage punya bateri. So dia satu rack 60 kWh, darab 6 dapat 360 kWh. Ni dia punya kilang ni sendiri, of course lah, dah buat pun buat best, mestilah kilang ni dikuasakan oleh best. So kalau kita tengok ni, ini kita ada 5 cluster, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu cluster ni, dia punya best ni boleh menyimpan 500 kWh. So kalau 500 kWh,
300 kWh, darab 5 dia boleh menyimpan 1.5 megawatt hour. Sorry dah banyak sangat nombor hari ni, pening sikit. So yang ni output dia pula, ni kita panggil PCS, yang ni MPPT dia. So setiap satu PCS ni boleh menghasilkan 100 kilowatt. Yang ni pun 100 kilowatt. Satu kluster keluar 200 kilowatt, 5 kluster keluar 1 megawatt in terms of output. Dan dia masukkan ke dalam kilang dia lah, ni MSB dia lah. Okay, so dia masukkan ke dalam kilang ni. So kilang dia ni sendiri run on BESS, ada inverter, dekat atas bumbung ada solar panel. Solar panel dia tadi 100 sampai 1 megawatt jugalah. 2 megawatt. 2 megawatt ada dekat atas. So dia nak banyakkan PCS ni sebab dia nak banyakkan MPPT supaya boleh charging dengan lebih cepat. Actually satu PCS ni dah cukup dah untuk bateri. Tetapi tak boleh pasang MPPT, maknanya input tak boleh tambah banyak. Maknanya bateri besar, solar tak boleh letak banyak. Sebab tu dia buat individual supaya boleh banyakkan solar, supaya boleh lebih cepat chargekan dia punya bateri ni lah. So ini keadaan bateri Boss A. Boss A punya model. Cuma kalau berskala besar macam ni, dia ada centralized aircon punya regulated. Dia maintain dekat 24 darjah Celsius sebab dia nak pastikan suhu optimum lah. Terutamanya macam dekat Malaysia kita 30 lebih. So kita kena ada aircon lah. Ini kita cerita 1.5 megawatt hour punya cerita lah. Kan? Kalau 15 kilowatt hour bawah 100 kilowatt hour tu masih lagi boleh gunakan passive cooling ataupun passive air punya ventilation. Tadi kita tengok yang indoor punya, yang ni yang outdoor unitnya. Best system dia. Dia modular tau. Nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap satu modul boleh simpan 215 kilowatt hour. Output dia AC 100 kilowatt. Input solar dia boleh masuk 200 kilowatt. Solar boleh masuk lah kat dalam ni. So bila dia combine ni 215 darab 10 ada 2.15 megawatt hour yang ada kat sini. So tadi kita tengok indoor ni dia channelkan pergi satu blok, yang outdoor ni dia channelkan pergi lagi satu blok yang lain. Dan kita boleh dengar kalau outdoor unit ni memang dia boleh kena hujan dan sebagainya, tapi bunyi dia sedikit bingit lah, lagi kuat daripada bunyi indoor ni. Kemudian dia punya, kita panggil apa, kabinet ni, dia punya mekanisme dia untuk kontrol api ataupun kurangkan risiko api ada banyak lah. Ada aerosol, ada air cooling dan sebagainya. Tetapi dia ada juga langkah yang terakhir adalah menggunakan air. Kalau nampak ke bawah ni dia ada pipe air pipe air yang masuk ke dalam. Tapi kalau dah masuk langkah sampai gunakan air ni, langkah yang terakhir lah. Sebab bila dah masuk air, memang tujuan dia untuk padamkan api dan sel tu dah tak boleh diselamatkan lah, ataupun akan memberikan kerosakan yang lebih kepada sel tu. Cuma kalau betul-betul tak boleh kontrol, memang akan pakai air pipe untuk mengawal api ataupun mengawal kebakaran dekat dalam setiap satu modul ni. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat ni kira Shanghai punya information center dia lah untuk DIY ni. So meeting kita hari ni kita nak discuss pasal user interface, terutama untuk menjadikan dia punya interface ni dalam konteks kegunaan Malaysia lah. Terutama tarif elektrik residential, rumah ataupun komersial. Kita nak masukkan ke dalam DIY ni supaya pengiraan penjimatan tu dilakukan secara automatik mengikut konteks struktur harga Malaysia lah. Macam mana nanti kita nak discuss, dia punya kira algoritma lah, dia punya AI lah, nak fikir projection, nak fikir prediction. Kat sini lah kita akan discuss. Cuma kita nak jadikan lah, kita punya niat nak jadikan DIY punya inverter ni yang pertama ada struktur harga mengikut konteks Malaysia. Itu kita punya harapan lah supaya DIY boleh masukkan. So kalau tengok dalam DIY ni, di Australia dia dah masuk, Europe banyak dah masuk, dan terutamanya Australia, Europe ni dia punya harga memang naik turun lah, fluctuate macam saham. Tapi Malaysia ni
ada dia punya variasi dia, tapi masih bukan serancak, sedinamik macam negara lain lah. Cuma kita perlukan tu supaya kita dapat kira dengan lebih tepat penjimatan apabila menggunakan solar. Tak kisahlah untuk rumah ke, komersial, kilang, perniagaan dan sebagainya. So hari ini kita akan discuss dengan tim DY yang in charge bahagian user interface ni ataupun dia punya monitoring. Dia panggil DY AI ataupun DY ESS ataupun DY Cloud. So kita tunggu tim dia, nanti kita akan discuss lah lepas ni. And so far in ASEAN, any other neighboring countries that you already include their pricing structure, like Philippines or Vietnam? Yeah, it's Australia. Yeah. You can see the price is dynamic. It's changing every 15 minutes, and Oh, okay. because the price can be very high. I mean, this is for more than $2, $2 Australian. Uish. And you can see we charging our SOC. We're charging before the. So kita dah boleh wrap up lah selama 3 hari 2 malam daripada fasiliti kilang, production, inverter, BSS, dan hari ni kita tengok kira control center dia untuk user interface, monitoring, AI dia. Terima kasih banyaklah kepada JJ Lab Malaysia yang bawa kami Sangkrok Solar ke DY ni. Maknanya sebelum ni memang kami dah lama pakai DY hampir 2 tahun, tapi bila dah tengok sendiri dengan mata sendiri macam mana production, macam mana kualiti yang dijaga, memang kami yakinlah dengan produk DY ni. Untuk ke depan ni kita dah rangka beberapa lagi kerjasama yang kita nak buat sama, terutama dari segi monitoring ni lah. Kita nak masukkan data struktur harga Malaysia dalam DY punya monitoring, DY AI, DY Cloud ni, supaya boleh pakai dalam konteks Malaysia. Lepas tu terima kasih jugalah. So I would like to thank DY all the way from top, Mr. Zhang, to the whole team, Mary, Elliot, Nicole, Paul, Doctor, everyone lah who really being a good host for us. And of course to JJ Lab Malaysia, thank you for this invitation. It is really useful for us. Really productive, because we can also express our concern, question, and we can also give our input. So normally we bring perspective from the site, from the installation site. Now we bring the perspective, the feedback directly to the manufacturer, so that they understand what happened on site and also can respond. Most importantly, to respond to whatever needs or issue that we have, so that we can always provide the best service to our customer. So our customer, Sangkrok customer, means JJ Lab customer, also means DY customer, all the way. So the whole chain must be very helpful in order to make sure the best service directly to the end customer. So see you in Malaysia. Thank you, terima kasih banyak. Assalamualaikum.